Okey, kalau korang tengok daripada design depan dia kan, design depan dia datangkan dengan fairy warna hitam. Fairy warna hitam dia besar lah. Dia besar untuk menutupi meter dia. Ni meter, ni fairing dia. Meter dia kat bawah lah. Meter dia tersorok. Kalau jarang kalau fairing kat bawah, meter kat atas. Jarang. Biasa fairing mesti tutup meter punya. So dia punya, ini orang panggil jet ski. Jet ski. Sebab apa jet ski? Sebab dia punya handle lah. Handle dia macam ni. Okey, dia punya handle macam ni. Okey, so storage dia memang cukup besar. Dia punya store ni memang besar. Okey, contoh saya ukur dengan tangan saya ni. Dia lebih kurang saiz 34, ambil saiz S lah. SM boleh pakai. So dia datang dengan look ala-ala carbon, ala-ala carbon. Ini motor ini sesuai untuk siapa dan apa. Okey, motor ini sesuai untuk korang yang nak bawa pergi kerja, nak bawa pergi jalan-jalan, nak bawa pergi kedai, sebab sesuai. Nak letak barang boleh, nak bawa pergi kerja memang selesa. Sebab apa? Comfort. Dari segi position riding dia memang okey lah. Memang sangat comfort. Sebab kaki korang boleh long kat sini tau. Dia boleh duduk. Kalau korang duduk tu, korang boleh sandar kaki korang. Sandar kaki macam mana kan? Dia maksudnya dia ada, korang boleh letak kat sini, korang boleh letak kat sini. So kaki korang tu akan jadi macam ni. Boleh jadi macam ni juga. So itulah sedikit demonstrasi. Demonstration. So dekat mana korang nak dapatkan NMAX ni, korang boleh dapatkan di Motorcycle Sales Center di Petaling Jaya. Okey, data cepat. Siapa cepat, siapa cepat. Okey.